saja tak tahu, jangan ada kaki penipu. Mengapa cari begitu? Inilah nasibku. Mengapa kamu? Penyanyi rap yang juga anggota kumpulan Nico G, Nico 52 tahun, meninggal dunia dalam tidur di Kampung Baru kira-kira jam 11 malam tadi. Berita pemergian Allahyarham Nico atau nama sebenarnya Abdul Fashah Abdul Aziz disahkan oleh bekas pengurusnya Ayub Abdul Majid kepada media BH Online. Ayub berkata, dia mendapat panggilan kira-kira jam 11 suku malam memberitahu arwah sudah meninggal dunia. Saya diberitahu arwah singgah ke rumah rakannya di Kampung Baru selepas membawa Grab untuk berehat sekejap. Sudah menjadi kebiasaan arwah akan singgah ke Kampung Baru, walaupun tinggal di Ceras. Bagaimanapun arwah sudah tidak bergerak ketika rakan cuba mengejutkannya. Jenazah arwah kini dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk proses bedah siasat, katanya. Mengulas punca kematian, Ayub berkata, dia tidak pasti, namun keluarga meminta menunggu keputusan proses bedah siasat pagi ini. Nico mencipta populariti bersama kumpulan Nico pada awal 1990 yang turut dibarisi Affar dan Dino. Mereka pada asalnya menggunakan nama Nico atau Network International Chicanos Organization dan dikenali menerusi lagu Inilah Nasibku pada 1993. Bermula dengan album buatan Los Angeles, trio itu juga pernah tampil bersama Reality pada 1995 dan Alamat 1996. Nico pernah kembali pada 2003 menerusi Ops Kecoh bersama ahli Baharu Ezad. Selepas sekian lama menyepi, Nico muncul semula dengan barisan anggota asal bersama nama baharu Nico G sebagai projek penjenamaan semula kumpulan mereka. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.